Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bersiaran lagi pagi ni. Hari ni 24 hari bulan 5 2025. Kami MR tu nak pi ke, hari ni ada ride pergi Patani, charity ride. Charity ride ni kami buat tiap-tiap tahun. Okey, kali ni tahun ni kami nak pergi ke Madrasah Darul Mustafa. Dia dekat Patani, Jalan Patani, nak pergi ke Yala dengan tadika Kampung Telaga Papan. Tadika tu baru nak buat. So kita nak pergi bagi sumbangan sikit. Alhamdulillah, kami dah buat collection. Alhamdulillah, banyak jugalah jumlah yang terkutip tahun ni. Alhamdulillah, semoga pemberi sumbangan sentiasa dalam lindungan Allah, sentiasa diberkati. Harap-harap apa yang kita share, kongsi rezeki ni dengan mereka, mendapat berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Okey, terima kasih kepada penaja kami, penaja ride kami kali ni, penaja utama Extremo Malaysia. Terima kasih kerana menaja kami punya ride kali ni. Aku kena sampai RV pukul 4 macam tu lah. Pukul 4 pagi. Sekarang ni pukul 3.51 pagi. So kami akan subuh dekat Tapah. Kami punya target subuh dekat Tapah. Lepas tu habis subuh selesai, subuh kat Tapah, kita akan bertolak ke border Durian Burung. Border Durian Burung. Kali ni kita masuk ikut border Durian Burung. Kalau Thailand dia panggil Ban Prakop. So jomlah kita teruskan perjalanan. Semoga perjalanan kami ni selamat pergi dan pulang, dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa pun, kita nantikan video selepas ini. Jom. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Alright, jom kita tengok nanti dekat RV ada siapa. Assalamualaikum. Okey, kita lalu ikut USJ. Kita lalu Puchong ni, kita lalu USJ. Nampak gayanya cuaca hujan ni. Cuaca hujan ni. Sekarang ni tengah hujan. Hujan rintik-rintik. Harap-harap hujan ni dia rintik-rintik kat sini je lah. Dia tak sampai ke sana lah kan. Tapi hujan lah ni. Ni memang tengah hujan ni, baru hujan lah. Dah rintik-rintik ni. Risau ya aku. Kalau hujan lebat ni, nak ride agak bahaya sikit lah kan. Aku pula terlupa bawa baju hujan ni. Tu dia. Tak apalah. Semoga Allah lindung kita lah daripada hujan. Ni depan aku nak isi minyak je kat Petronas depan ni. Harap-harap hujan ni dia macam ni je lah, dekat sini je lah kot. Kalau dia nak lebat pun lebat kat sini tak apa lah. Jangan lebat sepanjang jalan kami nak pergi ride ni. Kalau hujan jenuh. Tapi itulah, biasanya hujan ni dia petang dengan malam. Hari ni hujan pagi pula. Tapi mungkin lah kot nak baru pukul 4 pagi kan. Biasa waktu ni duduk tidur lagi. Duduk tidur lagi, tak bangun lagi. Sekarang ni dah nak gerak. Harap-harap dia tak lebat lah. Dia sekarang ni dia renyai-renyai ni. Dia renyai-renyai je. Harap-harap dia tak lebat lah. Alright, jadi kita berhenti dekat Petronas depan sekejap, isi minyak dia siap. Sebab nanti kalau kita nak isi dekat Rawang takut ramai. Sebab kita semua sekali 65 biji rider 65 biji bikers. 65 biji. Motor campur-campur lah. Semua jenis boleh dikatakan. Semua jenis motor ada, kecil ada, besar ada. Jalan je, tak ada hal.
Nanti sampai dekat bodoh tu yang burung, InsyaAllah Luka Mali dengan Balan Mali akan sambut dekat sana lah. InsyaAllah nanti lepas bodoh tu kita jumpa mereka kat sana lah. Lepas daripada bodoh tu kita akan pergi terus direct ke Sakon Beach dulu. Esok baru kita punya program dekat Patani. Okay, jom. Doakan semoga hujan ni takat ni je. Tetapi sampai sana. Alright. Jom kita pergi tengok dekat RV. Siapa dah? Kita isi minyak dah lagi. Lepas tu kita terus pergi. Aku lalu ikut sini sebab mereka kata hari ni ada ASEAN nampak dah. Jalan banyak tutup belah KL lah. Aku malas nak masuk. Biasanya aku lalu ikut Mac. Aku turun terus dekat Istana Negara tu. Aku risau situ jalan tutup, so aku ikut jalan ni. Alright. Jom kita isi minyak depan tu jap. Kita tengok. Kita teruskan perjalanan pergi ke RV. Alright. Alhamdulillah kita dah sampai Rawang. Kita dah sampai RNA Rawang, arah utara. Biasanya kita orang akan RV dekat sini lah. Nak pergi mana-mana. Kalau nak pergi Thailand ataupun nak pergi arah utara, mesti akan RV dekat RNA Rawang ni. Lepas tu second berhenti dekat Tapah. Macam tu lah. Kita tengok siapa ada. Rasa ramai dah ada ni. Sebab janji pukul 4. Sekarang dah 4.25. Tu ramai dah ada. Mereka dah ada semua, alhamdulillah. Tapi tak sepenuhnya kot lagi ni. Tak sepenuhnya lagi ni. So ramai player X-Max kat dalam ni. So ni ramai. Semua dah ada. Itu motor kecil pun ada. Tengah isi minyak pun ada. Dia buat timek Atong. Hey, Inspektor sahab. Okay, semua dah ada. Ni grup lain. Ni tak tahu lah siapa dia, nak pergi mana. Bayuan kita awal. Bayuan kita awal ini. Chip tak nampak lagi ni. Chip tak sampai lagi je. Chip belum sampai. Atok, awak punya ni dalam ni Stiker. Tak dengar. Oi, teruk Stiker. Dengan tu, pelapik tu kan? Pelapik apa? Tu pelapik bawah tu. Yang grill tu. Aduh, Latuk order benda tu lupa lah. Ya betul lah. Awak dah sampai. Ada yang nak race. Aduh. Ya, budak gemuk ni cakap nak pergi dulu. Bawa GS tapi manja. Aduh, teruk betul. Nama bawa GS tapi manja nak mampus. Sial betul lah. Cik tak sampai lagi. Geng UK tak pergi, Mio tak sampai lagi. Tu Man sampai dah. Yap. Tak sini ya. Jom kita salam-salam di Rawang dulu jap. Okey, kita dah sampai Rawang. Ramai yang dah ada. Anjeli dah sampai, Atong dah sampai, Bob dah sampai. Tu siapa nama? Adi pun dah sampai. Leo dah sampai. Ramai dah sampai, Komil sampai, Tok Uban pun dah sampai. Ni semua fighter tak tidur apa ni? Tak tidur Orang tak tidur ke? Tidur
Weh. Semangat Semangat juga. Baju ambil lah. Baju ambil. Bayar dulu 4,000 baht. 4,000 baht baru bagi. Abang Anjeli. Sekejap percaya apa Oi. Nah 3 kau punya ni L. Kau punya L. A punya. Rest ni siapa punya? Oman. Motor Aman tengah parking. Oh. Semua sampai. Abang tak tidur ke? Dah lah pukul 12 lebih ni balik. Oh. Apa? Dah salam lagi. Baju kau. Tengah baju kat dalam motor. Ada. Boleh bawa. Allah. Wah. Jangan salah lama-lama dengan Anjeli tu. Assalamualaikum. Salah. Siap Awak tak tidur ke? Saya tidur. Jangan buat hal, saya tidur. Awak race minggu depan kan? Mana balik tu masuk Sepang? Kan? Ya. Seminggu kan? Ya. ARC kan? Kau dah kenapa? Ya. Di. So, yang tu bukan grup kita. Yang tu tak tahu. Ada perpecahan sikit. Tu Iwan kat sana. Iwan dengan Latuk kat sana. Apa dia orang buat kat sana tu jauh-jauh tu. Iwan dengan Latuk kat sana. Apalah, kita tunggu Cip sampai. Tunggu Mio semua sampai, Adi semua sampai ni. Sekejap lagi sampai ni. Lagi apa-apa kita. So, ni lah pasukan. Pasukan kita bukan starting dulu. Kita penting dari sini. S-Mac banyak. So, S-Mac. Lepas tu yang belah sini campur-campur. Sini semua campur-campur. Tak ada hal. Semua campur-campur. Campur-campur. Ya, alhamdulillah. Ni kita punya sponsor. Sini lah nak ambil gambar ni. Ni kita punya sponsor. Ni orang datang dah banyak jahat ni orang. Lu cakap lu nak gerak dulu. Sekarang apa cerita? Boleh tahan ke depan aku Tak boleh tahan ke depan aku. Boleh tahan Belum gerak ke depan aku terus. Cakap nak gerak je. Orang tengok dia pakai bapak skala besar. 1, 2, 5 kosong dia nak gerak dulu. Apa buat malu. Ciao ya. Alhamdulillah. Tak ada tu. Dah belum kosong ni owner dia ni. Pakai motor besar-besar tapi nak cabut dulu. Apa kita? Gila apa? Tu sampai sana. Ni. So ni kita tunggu lagi. Tu lah. Ni yang baru sampai. Tu Zaki baru sampai. Kita salam tadi. Ni Zaki baru sampai. Apa lagi? Belakang. Broker. Apek. Ni nombor sampai. Cip sampai. Tunggu sekejap. Lagi nombor sampai. Kita record lagi. Alright, Cip baru sampai. Cip baru sampai. Ni brother broker kita. Okey. Sekarang tunggu Cip tak sampai lagi ni. Cip dah sampai kat belakang tu. Kat belakang tu kau tak nampak ke motor dia tu? Tak nampak ke motor dia? Tu kan motor dia. Nampak ni brother kita. Brother kita sejak-sejak pakai RT kan. Kasut pun pakai putau. Wih, lain macam tu. Brother RT kita. Apa dia? Kenapa? Kenapa weh? Goyang. Oh, duduk belakang tu. Skru tu duduk kat belakang. Dalam. Dia tak ikat lagi tu. Rasa. Tak ikat. Kabel tak ada kabel tak? Kalau ada kabel tak boleh. Kabel tak. Ikat. Ada. Kabel tak. Okey, buat juga. Tak boleh ikat kat celah tu. Celah tu masuk tadi. Sikit je. Dia boleh buat. Payah je. Kabel tak ada. Tak ada kabel tak? Ya. Barang pun ada ya kan. Beg kecil tak bawa ya. Pinjam ya siapa? Dia ambil. Kita nak jumpa salah seorang yang mungkin janji dengan kita. Kita nak tengok dia nak cakap tangan dia nak gerak ke, dia nak kecek Kelantan ke, dia nak royak nak kecek Kuala Lumpur. Goyak Kelantan. Tak, sekarang ni buat apa tinggal kita? Sebab royak molek. Hari tu masalah teknikal itu. Masalah ke apa? Hari ni masalah teknikal. Masalah ke apa? Hari tu janji dengan kita untuk kira motor. Oh. Dah spending dengan
kita tak ada motor, kau nak ajak ya? Takut payah laju sangat lah. Kita pula yang laju. Aduh. Betul lah. Apa ni? Aku tengok motor dia berkilat. Kan? First time kami tengok motor ni berkilat. Sebelum ni bapak buruk. Bapak gila motor. Kali ni dia basuh sebab dia baru tukar tayar. Dia baru tukar tayar sebab tu dia basuh. Data cheese. Nata cish. Jauh kita buat kerja hari ni. Jauh kita buat kerja hari ni. Luar negara. Ambil tampering luar negara. Luar negara hari ni. Ada job tampering. Apa tadi sekali jalan ni. Oh ya, apa je job. Bawa laptop siap. So ni kita punya pasukan-pasukan. Tunggu ada lagi sikit lagi nak sampai. Tu kita boleh gerak. Kita nak solat subuh dekat Tapah. Kenapa dengan motor ni? Motor ni laju lagi. Tak habis-habis problem. Bila problem? Dia cakap macam tu. Ada pernah problem. Oh, tak pernah Biasa sampai sini dia tak pernah problem, tapi ingat kes sumbat kata apa. Betul. Muka dia biru. Motor aku tak laju Asal motor aku tak laju, orang cakap dia sakit belakang semua ada. Asal motor aku kena potong awal macam-macam keluar. Rupanya total body sumbat. Pakai lens dalam tu kan. Pakai lens? Apa yang pakai lens? Wiser. Tak ada orang pakai ni, orang pakai F5 lah. Janganlah Wan, baru lagi tak habis kredit warranty lagi. Ambil warranty lah boleh jual. Senang. Warranty bulan ni habis lah. Warranty. Biar malah dia punya low light padu. low light dia tu lah. Yang tu je yang nak tengok. Tak. Dia apa selalu ride malam. Mana penting kan. Suruh tengok dia masuk. Dia tengah buat apa motor chip. Pergi CVT ke cip? Itu skru belakang tu cabut. Skru cover filter. Dia cair roller lebih ni, Tak ada apa, dia boleh goyang je. Takut dia tercabut daripada tu. Cabut yang lain. Daripada sebab dia sambung takut tutup body tu. Kita tahu. Jadi macam checkpoint. Sosok. Ngam kan? Ngam kan? Boleh ke? Dia skru Yamaha ni sama je lebih kurang. Ya. Ngam. Dia panjang. Kaki. Pakai linki, pakai spana. Tadi T10 mana? Dia kata balik. Iwi. Masuk tu linki tu macam tu, lepas tu tekan dia. Nak T10 tadi. Tok pinjam tu. Jangan. Tadi skru tak ada tu. Skru dah ada. S4. Okey. Jangan. Apa ni cuti kan? Cip nak memberi stiker. Ambil seorang satu Stiker ambil seorang satu. Ambil stiker. Corang satu. Jangan jual stiker ni. Jual. Masuk lubang jual. Takut skru nama ni ke? Stiker lekat kat dahi. Takut pukul nama ni. Pakcik. Tampal. Nampak ni. Ya, stiker. Cik bagi stiker. Ni stiker dia. MRR to Bikers X Extremo. Ambil stiker. Ambil stiker. Siapa lagi stiker? Ni kena nak terpukul lah ni. Ada nombor? Ada. 77 tu.
Datuk nak ambil dulu. Kau apa? Lagi stiker. Video paling gempak kali ni. Stiker ni. Saya baru join. Stiker. Nanti kena pukul kan. Stiker. Toilet. Ni nak pegang satu, nak pegang dua? Satu dulu Mari sini semua. Kita gerak pukul 5. Pukul 5 kita gerak. Lepas ni kita berhenti tapah. Berhenti dekat Semai Subuh, dekat bukan kat Petronas tu, dekat surau yang kat RNA tu So mana yang mana yang lain yang dah sudah semayang semua pergi tumbuh kat Petronas. Isi minyak tu tak ada apa lah pun. Kalau nak sarapan pun siapa yang lapar kat Petronas tu je lah. Lepas tu lepas tapah kita berhenti Sungai Dua terus. Mana motorkap? Siapa motorkap? Satu je. Kamera. Siapa motorkap? Saya. Lagi? Siapa motorkap lagi? Ada 2, 3, 4 biji kat ni kot, rasa. Yang motorkap pun kat sana ni. Motorkap tu kena masuk Sungai Perak. Motorkap mari sini. Perak main juga. Siapa motorkap lagi? Syarul. Syarul tak sampai lagi. Motorkap kena isi Sungai Perak tau. Kita orang tak pergi Sungai Perak. So Mat kau dengan brother tu pergi Sungai Perak isi minyak terus pergi Sungai tu Yang lain tu masuk kita tapah Sungai Dua. Tapah Semai Subuh dekat Surau. Surau RNA tu. Lain ada apa-apa soalan? Beli pula ni tu. Tak ada Untuk fahaman. Okey, faham. Mana yang breakdown jangan senyap tepi highway Kalau ada motor rosak nanti update. Jangan Kau laku tak apa? Pakai tu boleh jawab. Jawab je lah. Aduk. Kau pakai apa? Kedok. Baca Al-Fatihah dan ayat kursi. Okey, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya kami selamatkanlah perjalanan kami. Ya Allah, berkatilah perjalanan kami. Berilah kami semua perjalanan air dan perjalanan ini. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami. Allah, selamatkanlah perjalanan kami di bulan baru. Abi Abdullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Pukul 5 gerak. Pukul 5 Ambil gambar ni. Lagi 2 minit. Lagi 2 minit kita gerak. Nampak. Siapa ni? Kamera. Tak apa. Ambil gambar. Okey, ready. Nampak payah? Nampak, jangan risau. Payah tak nampak, payah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Video satu. Kita tambah stiker. Mana kat tampal ni? Sini je lah. Ya. Sak sui. Dah settle. Jom kita bergerak ke Tapah. Okey, jom kita nak bergerak ke Tapah. So lepas main subuh dekat Tapah,
kita akan teruskan perjalanan kita. So selepas Tapah kita akan terus sampai ke Sungai Dua, Penang. So yang kap akan berhenti dekat Sungai Perak, refill minyak, lepas tu kita straight lah sampai Penang, Sungai Dua. So kita sampai Tapah dulu, kita solat jap, settle solat dulu subuh, lepas tu baru kita cabut pergi Sungai Dua. So dekat Sungai Dua ni kita jumpa Sani dengan anak dia, Danish. So Sani dengan Danish tunggu dekat sana dengan Angah aku tak silap. Sebiji lagi. Baik, cik pun dah nak gerak. So nanti jom kita bergerak ke Tapah. Mari, pelan-pelan, pelan-pelan kayu, pelan-pelan kayu, pelan-pelan kayu. So jom, nanti kita jumpa lagi. Kita sedang menuju ke Tapah. Ni dah sampai mana ya? Dah sampai. Dah baik kot pergi Beruntung. Ni kita sedang menuju ke Tapah. Sekarang pukul 5 suku pagi, 5.20, 5.19. So kita pun tak banyak ni. Siapa ni? Eddie Saga, Eddie SJ. Tu budak gemuk tu. Apa? Kau nampak budak gemuk tu? Bawa BM tu. Nak pulang awal, nak pergi awal, nak pulang awal. Ni fighter daripada Melaka ni. Hari 46. Daripada pagi tadi yang kuasa dia main ni, daripada Melaka ni. Lama dia tak follow right. Kali ni dia follow. Dia daripada Melaka ni. Ni macam biasa lah, belanja kita Apple, motor baru. Dah tak baru lah, itu Pinan baru lah. Macam aku juga lah, masa Pinan motor ni baru. Dah belanja Pinan dah tak jadi baru lah, dah jadi lama. Nampak, ban RS. Fighter RS daripada dulu, champion. Relax lah, naik RS. Kita ada lagi berapa kilo lah nak sampai ni. Lagi berapa kilo lah nak sampai. Lagi ada kot lebih kurang 30 kilo ke, 30 kilo, 40 kilo lagi sampai kot Tapah. Mana lebih. Sorry, Tapah jauh kot ni, silap. Di kelompok pertengahan ada lagi kumpul belakang, ada lagi kelompok depan. So mungkin nampak lampu di laut sebab gelap. Nanti kita record waktu siang. Alright, kita jumpa kat Tapah. Jom. Cik lagi ni mana? Ni lah cik kat belakang ni. Ni dah gelap lah cik. Boleh lah tengok-tengok.
dah sampai Tapa. Kita berhenti semayang dah. Lepas tu kita teruskan perjalanan. Right juga. Solat jangan tinggal. Ni bukan pesan dekat hampa je, pesan dekat diri aku juga. Pesan dekat diri aku sendiri juga. Sebab aku ni pun kadang-kadang tertinggal tunggang langgang juga kan. Aku ni pun bukannya baik ni jahat je. Okay, kita dah sampai Tapa. Semayang jap, selesaikan subuh dulu. Lepas tu baru kita teruskan perjalanan pergi ke Sungai Dua pula. Kita akan berhenti dekat Sungai Dua pula. Lepas tu lepas Sungai Dua, lepas Sungai Dua kita turun turun alur Stang Utara. Lepas Sungai Dua kita akan turun alur Stang Utara, terus pergi ke border Durian Burung, Bab Pokok. Itulah cerita dah. So kita semayang dekat surau sini. Oh, ramai ni, 65 orang semua sekali nak masuk. Aku rasa tak lepas kalau pergi dekat surau Petronas tu macam cantik tak? Ramai ni, ramai-ramai. Tapi boleh lah kita buat apa, sekali buat jemaah sekali kan, senang. So jom kita solat dulu. Kita sambung lagi perjalanan. Okay, semua sudah solat. Ada 3-4 orang lagi baru tengah solat. So kita nak pergi isi minyak dulu siap kat Petronas. Lepas tu kita terus pergi Sungai Dua. Ni lagi semua kumpul dekat Petronas depan sana. Tu cik pun dah sudah. So jom kita pergi sana, top up minyak siap. Nanti terus sampai Sungai Dua. So rasanya aku berhenti ni lah, Juru. Kita isi dekat Petronas Juru. Petronas Juru. Nanti Shell kat Sungai Dua tu kita dah tak boleh isi lah. Kita dah siap marking lah. Jom kita top up minyak dulu siap-siap. Senang. Kita top up minyak dulu. Alright, top up minyak jap. Okay, kita dah selesai isi minyak, dah selesai solat. Sekarang dah pukul 7 lah. Lagi 3 minit pukul 7. Kita nak bergerak ke Sungai Dua. Kita nak bergerak ke Sungai Dua. Hari ni saya nampak ramai Pak Ya. Saya nampak ramai Pak Ya. Ramai Pak Ya Kenapa ramai pula? Gemuk bawa GS. Cakap sikit. Oh, kau punya suara masuk dalam video ni tau tak? Korang murah lah, nanti ada dalam video ni. Betul. Benda air kawan-kawan boleh tutup, bayar lah nak tutup. Macam biasa lah, 3,500 baht. Gani tu kenapa dia senyap tak nak cakap kan? Belagak sangat dia.
Biarlah bateri habis. Gas lah. Okey dah, jom. Kita nak bergerak pergi Sungai Dua. Mari. Korang jangan senyap pula borak lah. Marilah, mari mengundi. Ui, aku undi budak GS jadi YB sebab senang. Awak dah biasa kan main permainan. Alhamdulillah, main subuh kat mana tadi? Aku tak lagi tau ni. Kau aku tak lagi ni. Aduh. Marilah kita menuju ke Sungai Dua. Okey, waktu pun dah cerah, cuaca pun dah cantik. Aku matahari pun tak naik. Hari ni aku ditemani oleh 2-3 orang kawan. So aku harap suara mereka dengar lah kat dalam video ni. Aku rasa dengar ni suara apa. Sebab mikrofon ni aku dah pindah ke bawah. Hari tu mikrofon duduk dekat atas, tapi dia kurang je lah bila aku cakap. So aku dah pindah ke bawah. Aku harap suara sumbang yang lain tu pun dengar lah. Tak masuk. Sekejap lagi aku kena buat balik kat dia lagi. Sekejap lagi kita berhenti kat Sungai Dua ni aku buat. Ada dia rancak sikit kita borak. Sekejap lagi aku usahakan. Betul? Tong dia tengah uji kaji motor. Biarlah dia tekan. Ya, kita bersama dengan Zontes 368 Pak Irwan Ahmad. Oh, lama. Steady. Ni lah motor baru keluaran daripada Zontes. Kau speed Zontes 142. Speed CM motor baru 134. Mampus korang bayar kan. Nampak? Kalau kau nampak skrin dia tu besar kan. 1.4 lah. Meter aku baru 132. Lama tak? Dia senyap Dia kan tahu saya perlu tengah jalan. Jom kita kejar cik je. Satu persatu. Kita bersiaran bersama dengan Brother Bok kita. Brother Bok JS itu. Oh, saya tak lepas. Dia. Korang kalau Buah aja. Saya nak mencari chip kat depan jap. Jom, cari chip. Apa tong ni? Dia menyanyi je apa? Layan lagu. Apa dah? Pagi-pagi layan petau. Nampaknya lori pun banyak pagi ni. Boleh tahan juga. Yo.
Adi kita. Apa ni? Siapa? Adi mana? Ha? Kenapa? Mana ada? Dia tak ada gaduh. Dia bukan gaduh tu. Dia kadang. Jadi tak tahu dah lepas mana dah. Oi, cik kat sini rupanya. Kita semua ada 65 orang rider. So ni dah semua dah ada ni. Semua dah termasuk ni. Jaga depan ni, jaga depan ni, jaga depan kita yang laju. Ya. Selamat raya, selamat raya. Dah, semua dah boleh jalan. Ni salah kita punya fighter CF Moto Brother Band. Oh, ini lagi Tyro ya. Saya mirror pun dia dah buat apa. Oh, tak, motor dia dah tukar exhaust. Side mirror dah tak ada. Lepas tu ada lagi satu side mirror besar apa. Kalau korang pasang, dia pasang side mirror tu dekat dia punya depan tu. Lepas tu ni dia punya partner nama Art. Ni. Ni dia bawa mobil partner. Dua-dua biji dah tukar exhaust. Dua-dua biji dah tukar exhaust. Oh, relax santai, santai. Oh, ekor belakang pun dah tak ada. Lain macam tu. Dua biji. Kita dah sampai Perak. Dah dekat Simpang Pulai. Oh dah. Bok laju ke kat depan bok? Kita dah sampai Ipoh. Kita dah sampai Ipoh. Apa-apa? Wah, Ipoh. Ada sihat? Ada bagus ya? Haha.
Bengok tangan aku ni. Apa Maybe ni buat? Dia nak masuk kiri je. Betul-betul. Gila. Mohedi. Okey, kita baru saja melepasi terowong. So ada lori ni. Banyak pula lori. Tadi aku dah ada nampak satu view cantik depan tu, macam kabur-kabur sikit. Aduh, lori ni lindung lah. Sekarang kita pukul 7.30 pagi. Nampak lah view tu. Lawa. Jarang-jarang lalu pagi. Kalau lalu pagi kan, nampak macam ada kabus tu kat depan tu. Tu kan. Lawa habis. Lawa. So dekat sini lah ni hampa kena berhati-hati. Sebab apa tau? Sebab dia turun bukit. Lepas tu dia punya had laju dia 80 tau. Ni kalau hampa pasang, dia pergi sini had laju dia 80. So kalau hampa laju, bawah tu ada kamera yang tengah menanti. Dulu tak ada kat sini. Dulu tak ada AES ni. Kalau dia bubuh lah ni. So kawasan ni 80 km sejam. Kalau hampa lari laju lagi daripada 80 km sejam, so terimalah surat cinta. Mana kamera tu kat bawah ni, tak silap aku.
Dia macam tengah-tengah hampa duduk sedap layan konon kan. Tiba-tiba dia dia muncul. Apa pasal dah lepas dah kamera kat belakang kot. Masa kamera kat belakang tadi. Oh, ada kabur-kabur mak. Belah kanan ni kan. Oh, lawa. Ni pun ada kabur lagi. Oh. Tadi sekali keluar pagi-pagi kan. Shock tu ya. Mak, cuaca sangat cantik. Tadi kalau mau pasal aku cakap hujan kan masa aku keluar rumah hari kan. Tapi tu dia lah orang kata alhamdulillah. Alhamdulillah. So sampai sini tak ada hujan. So kabur je. Mau nampak belah kanan tu kan. Cantik tu belah kanan tu. Dengan kabur je. So alhamdulillah sampailah dekat Ipoh ni. Lepas daripada Terowong lah, Terowong Malora, tak ada hujan. Kami tak kena hujan, alhamdulillah. Depan-depan kami tak tahu lagi. So dekat sini memang tak ada hujan. So ni aku relax kat belakang tak. Saya aku lihat daripada balik. Tadi mikrofon tercabut. Cepat tu. Cepat dah jatuh. Tidak nanya. Okey. Inilah dia, negeri Perak. Kita sedang menuju ke Penang, Sungai Dua. Mana kamera tadi? Kamera dekat belakang. Aku pun tak ingat. Tapi memang ada kamera lah kawasan tu. Kau aku pun dah kenal tadi. Tak tahulah. Jom kita pergi tengok grup hadapan. Kabur. Awam tu ya. Sejuk ya mata memandang. Cantik. Ni sebiji lagi kita punya CF Motor Fighter. Ni motor bau keluar 2 hari lepas. Zali dia keluar. Dia pergi tukar exhaust. Lepas tu dia pergi remake motor dah. Jadi dia dah taruh orang-orang lama. Memang tu dah lama tak raih. Dia tak nak raih balik lah. Relax saja. Dia tak tukar makan. Dia tak tukar makan dah. Makan depan tu makan tinggi. Tak ada nak tukar kot. Steady ya. Relax saja. Motor baru. Ni kira running ya ni. Kira running in lah. Tapi aku dulu punya running lagi. Ya, aku punya running sampai 9 tu. Dia sampai 4 tadi ya. Aku dah sampai 9 lah. Jom kita nak mencari kelompok hadapan. Laju pula dia bawa motor. Aku berhenti tadi. Apa mic tercabut. Dah nak kena kedua balik. Aduh. Dah lah sembuh pelesik motor. Patutlah kita kejar. Adalah dia orang ni. Kita dah sampai Bukit Gantang. Kita dah sampai Bukit Gantang. Ni dah kenapa pula? Kenapa tu? Apa turun punya ya, Bok?
Tak apa, korang settle lah. Di depan je. Macam ada motor problem dia kat belakang tu. Tak apa, tu ada ramai tu kat belakang. So kalau ramai-ramai berhenti pun tak apa pun, tak boleh lah. Tak apa, dia nanti dia orang settle. So jom kita ke hadapan. Mari.